Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang dah kenal Dr. Kam kan? Siapa yang belum follow TikTok? Nak tambah follower? Nak tambah follower. Okay, Alhamdulillah. First of all, seperti yang lain-lainnya share, of course lah saya kena ucap sebanyak-banyak terima kasih kepada BE International, BE Founders, BE upline saya, As Rinaldi, Dr. Nurul, Syahril, suami saya. Lahan pula. Okey, perjalanan jauh lah dekat BE. Kenapa saya berada di BE? Saya rasa ramai orang dah tahu. Ada lagi yang belum tahu ke? Belum. Ada yang nak tahu lagi ke? Setengah jam Wow. Okay, actually jadi bermula di BE lah ya. Jadi doktor ni saya rasa tak tahulah orang lain, tapi saya rasa lah belajar tu susah. Memang BE, memang doktor tu saya punya profession, saya punya cita-cita daripada kecil. PM tepi kenapa saya nak jadi doktor. Ada PM tu. Ada reason lain. So bila dah jadi doktor ni belajar tu susah. Belajar susah, dah kerja pun susah. Di government susah. Lepas tu move into private pun taklah begitu senang. Lepas tu melarikan diri ke solo practice, bertambah-tambahlah ingatkan nak ada time freedom kan. Tapi lagi susah lah nak dapat time freedom tu sebenarnya sebab kita solo practice. So after a while solo practice, mencari-cari sebab life dah semakin tight. So mencari mentor sana sini. Pernah lah juga terjebak dengan mentor-mentor bisnes tu kan. Banyak mahal tak? Oh, bolehlah tahan. Habislah di situ. Sebab kita solo, everything is on kepala sendiri. Tak macam BE. BE ada mentor. BE ada upline. BE ada orang yang boleh guide kita A to Z. Siap kena paksa suruh contact upline lagi setiap hari. Ada pula yang masih dia tak nak contact upline tu kan. So di medical line, kalau kat hospital tu mungkin ada lah sebab you have your professor, you punya registrar semua, pakar-pakar semua kan. Tapi di private tak ada lah. Ada pun maybe kawan-kawan yang sesama profession boleh share setakat mana yang dia boleh share, tetapi the rest is PNC. So tak mudah lah. Jadi terjebak dengan mentor-mentor bisnes tu boleh tahan lah. Even sekarang pun sebenarnya masih ada lagi satu yang ongoing. Tidak begitu senang sebab masih you kena buat semua tu on your own, sendiri. Sebab bila you run a conventional business, okay, cerita dah buka klinik, I can claim that I am a rather good clinician, tapi I am not a good business woman sebab nak kena run the operation, running buka klinik conventional business kan. You punya overhead tinggi, you kena capital besar, you kena macam masa saya buka klinik tu, kita beli bangunan tu, renovation, fill up the clinic and then running staff apa semua tu. Setakat ni manageable lah. More than 20 years dah klinik tu berkhidmat, memberi rezeki kepada saya seisi keluarga. Bila dah beberapa tahun di solo practice, saya cari mentor. Dekat tempat yang saya mencari mentor tu lah saya jumpa something like networking business. Tadi tu lah buka mata juga tentang networking business. So saya nampak networking business is the solution kepada saya punya kemelut ketiadaan masa tadi tu. So bila saya nampak peluang di networking business, di mana bisnes rangkaian tu bukan saya seorang. Actually mula-mula tu terfikir nak buat networking ni sebab ramai pasien datang, dia sakit kepala tau. Sakit kepala, migraine, stress. Sakit kepala, migraine, stress. Kebanyakannya sebab financial juga, financial issue. So selama mana kita nak bagi ikan? So kita terfikir-fikir apa kita nak bagi mata kail. So bidang yang saya rasa ramai orang boleh buat is actually networking business. Networking business dia tidak kisah
were you? Apa you punya background? You belajar tinggi mana ke? You sekolah ke tak sekolah ke? As long as you rasa you nak buat ini platform, especially BE lah, bila dah jumpa 1, 2, ini adalah yang ketiga yang saya serius buat. BE is the best setakat ni, dan pada umur ni dah tak ada lagi tempat lain dah. So alhamdulillah dia sehingga ke hari ini berada di BE platform yang awesome ni. So kat mana tadi Jumpa patient sakit kepala. so nak bagi mata kail. So bila nak bagi mata kail, dan daripada situlah saya mengajak mereka untuk venture benda ni. You have your own kerja hakiki yang tak seberapa tu, so why not you venture networking business yang you boleh secara part time, dan kita guide you macam mana you nak gain you punya second pocket lah. So slowly dia berkembang, jadi jugalah. Tapi kekangan company, brand, so sekarang berada di BE, kita buatlah BE all out. Sebab BE, so setakat yang hari ini yang saya sedikit ilmu yang saya ada ni memang terbaik lah. So dari segi anak-anak pun sama, saya rasa. Dulu kecil-kecil mereka kan datang klinik semua nak jadi macam mama kan. Bila dah besar-besar, dia orang dah ada dia punya own profession, dia own exposure, dia orang dah ada dia punya own interest. Setakat ni yang ada 5 orang tu belum ada yang nak menggantikan seat di klinik tu. So seat di klinik memang tak mudah untuk dia replace, sebab you need medical degree, you perlukan MBBS untuk berada di situ. Tapi di BE you tak perlu semua tu. So itulah yang saya mula membina tapak di BE ni. Sebab untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk masa depan. So kalau katalah tidak boleh disambung dekat klinik tu, boleh sambung dekat BE. BE kan boleh diwariskan 100 tahun kita punya cita-cita. So itu dari segi alhamdulillah setakat ni paksa rela tu ada seorang dah mula, daripada duduk dalam gua dah keluar. Alhamdulillah. So sekarang ni pelan-pelan ada 1, 2 lagi, 3 lagi yang kita akan cuba exposekan dan beri benda baik. Kita tak nak simpan sorang-sorang kan. Okey, lagi satu dekat BE ni, kalau dulu saya kan bercerita dengan patient je, berdepan-depan je. Siapa yang datang tu lah patient saya, yang datang tu lah kawan saya. Tapi sekarang dengan platform BE ni, alhamdulillah saya rasa ada lebih lagi lah yang kita boleh kongsikan sedikit sebanyak ilmu yang kita ada, yang tak berapa nak ada ni lah. So kita kongsikan dekat platform BE, kita kongsikan dekat platform social media. Setakat ni InsyaAllah lah dengan bantuan ada sahabat yang membantu saya untuk mengupdatekan saya punya social media tu, boleh lah boleh lah mendatangkan jugalah hasil tu. Lagi apa saya cakap? Seruan nak tekam untuk orang join ni. Nak say gratitude. Actually trip yang kali ni kan daripada first time dapat trip, alhamdulillah saya dapat terus. Mula-mula dulu pergi Hong Kong berdua je. Berdua. Lepas tu Hong Kong Melbourne Perth dulu. Perth berempat. Lepas tu Shanghai tak ingatlah sebenarnya. Tapi lebih kurangnya muka-muka yang lebih kurang sama. Tapi kali ni ada muka yang baru. So memang sangat happy sebab berjaya membawa Dr. Murad, Ustazah Rahimah, sampai Kak Lah memang dah pernah datang lah itu dengan Cik Suami. Dan tambah seorang lagi my daughter yang nombor 3. So 9 orang dekat Beijing ni. Mudah-mudahan yang dah mula menjebak kaki ke travel ni, next trip ke Seoul bawalah paling tidak 2, bawalah seorang tambahan kan. So kalau tak double, at least 1.5 ha. So ni 9 boleh lah jadi 15 ke. Ikut kan. InsyaAllah. So actually ramai yang dekat Malaysia tu yang kita nak bawa.
macam Ati, NC, Farah, Syariza, siapa lagi? Ramai tu. Nurul. So harap-harap mereka mendengar lah saya punya seruan ni. Sebab kita rasa memang seronok pergi BE, travel sendiri. Kalau you banding dengan travel sendirilah, jauh langit dengan bumi lah kan. Sebab macam baru-baru ni kan pergi perhentian. So actually belanja luar negara ke belanja dalam negara, jauh beza. Kalau nak tahu PM tepi. So hari tu pergi Medan, family trip pun lebih kurang sama lah. So BE trip you mesti fight. Sebab dia dah memang A to Z, you tak payah nak fikir apa, you bawa badan je. Habis-habis lebih pun maybe you belanja lah keluar poket sikit untuk baju ke, macam tu. Lain tu semua fully sponsor, tak payah nak pening. Nak duduk mana, parking kat mana, hotel mana, semua dah siap. So, dan kenapa kita kena pergi travel sebenarnya, kan sibuk, kita nak kena life balance. Saya rasa sampai sudah life balance ni memang tak akan balance. Tapi di BE kita dipaksa untuk membalancekan. So, itulah kerjaya kita. Kita fight 6 bulan, kita pergi travel twice a month. Twice a year. At least ada bulan yang dah fix iaitu Mei dan November, kita pergi travel bersama-sama keluarga BE yang memang satu kepala, yang you akan rasa macam sangat santai lah, sangat best lah. Sebab kalau you travel dengan orang-orang yang kita tak berapa nak biasa ni, banyaklah kita nak kena masuk tu kan, nak kena adapt dengan ketidaksamaan tu kan. So travel di BE memang sangat best. So seruan kepada yang masih berfikir-fikir, kepada yang masih berfikir-fikir, actually untuk general practitioner sekarang sebenarnya adalah saat yang sangat-sangat kritikal, especially solo practice. Kalau you all baca dekat paper, disebutkan oleh Perang Teluk lah, maybe Perang Teluk lah, kita boleh salahkan lah siapa je dalam dunia ni, tetapi hakikatnya memang sakit. So actually kalau you all ada kenalan-kenalan lah di bidang kesihatan yang tengah praktis solo praktis, yang belum, actually kalau yang dah lama mungkin mereka dah selesa, mungkin mereka dah terima seadanya. Probably kalau diorang tak ada bigger dream, mungkin agak susah lah. Tapi kalau yang baru-baru, kalau you buka minda mereka tentang kebaikan BE ni, insya-Allah sepatutnya mereka boleh buka mata lah. So vast different dia. Sebab kekangan ada sangat banyak dekat solo practice dekat luar sana. Sebab giant daripada big corp organisation mula menguasai negara kita. Not only Kementerian Kesihatan yang sebenarnya banyak, even hardware, even workshop, kereta, yalah, workshop, hardware, kedai makan, itu semua memang dah lama teruk lah. Dan starting last year, I think KKM, Kementerian Kesihatan dah start di kacau, diganggu. Oh, dahsyat. Dia dah melambai-lambai Oh, dahsyat, memang dahsyat. It's actually under Japan. Tiga suku pemilikan is daripada itu PM tepi, nak tahu PM tepi. PM tepi. mana boleh PM? PM tepi. Sembang tepi. Sembang tepi. Oh sorry, sembang tepi. So saya rasa banyak profession di luar sana. Kalau you banding dengan networking business, networking business is the solution for banyak benda. So tak semestinya clinician, tak semestinya hospital, tak semestinya klinik. Apa-apa bisnes di luar sana yang profesional, saya rasa memang patut diselamatkan untuk join BE. Itu yang mudah lah, sebab kita semua dah siap sedia kan, tinggal nak buat je. And product is nombor 1, premium. You dah tak question lah dekat produk kat situ. Habis-habis lebih kalau you risau, tanya je lah mana satu yang sesuai, mana satu tak sesuai. As long as tak overclaim, should be alright. Okay. Itu juga. Okay.